أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام. Kursus dakwah inklusif Alhamdulillah. وبتجمعنا حاجات حلوة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. You are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, I
sallallahu, O Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, O Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, oh, oh. You're my brother, you're my sister, just one big family. Oh, oh, oh. You're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, oh, oh. You're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, oh, oh. You're my brother. Wah, sihat. Sebelum kita mula, mikrofon, boleh tutup telefon, boleh tutup. Okay. InsyaAllah, kita mula pukul 10. So, mikrofon, boleh tutup telefon, tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Sihat? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah sebab kita boleh masuk dalam majlis hari ini. Majlis hari ini tentang dialog Quran, nuzul Quran. Okay. Saya MC hari ini. Nama saya Safi Man. Nama isyarat SR.
Okey. Untuk rahmat majlis hari ini, jom kita baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Dalam majlis ni ada penceramah dua penceramah. Satu ada Cikgu Noordin. Nama isyarat Cikgu Noordin. Dua, Dr. Mardiyah. Nama isyarat Dr. M. Okey. Sekarang saya jemput Cikgu Noordin untuk mula majlis. Sila Cikgu Noordin. Syekh Yusim. Saya ingin memperkenalkan nama panel kita, Dr. Siti Mardiyah. Okey, nama isyarat Dr. Mardiyah. Jadi Dr. Mardiyah telah menyambut pengajian dalam bidang Quran dan Sunnah dan telah mendapat ijazah sarjana muda di Universiti Sains Islam Malaysia. Dan kemudian telah menyambung pengajiannya ke Jordan bagi menyambung pengajian di Universiti Jordan di sana bagi ijazah sarjana dan juga Doktor Falsafah dalam bidang tafsir Quran. Dan sekarang Dr. Mardiyah sebagai pensyarah telah bertugas sebagai pensyarah selama 6 tahun di universiti. Jadi selamat datang Doktor. Saya nak minta izin kepada Doktor untuk kita punya topik pada hari ini berkaitan 3 poin utama. Yang pertama tentang Nabi Adam, yang kedua tentang Nabi Muhammad dan yang ketiga tentang nuzul Quran. Jadi sekarang kita hanya akan fokus yang pertama berkaitan tentang Nabi Adam. Cerita tentang Nabi Adam. Boleh Doktor? Boleh. Jadi pertamanya Doktor boleh dengar dahulu apa yang saya ingin kongsikan dan kemudian Doktor boleh betulkan apa yang saya cakap betul atau salah. Saya telah pun berbual dengan beberapa orang kawan pekat saya, 10 ke 12 orang tentang Nabi Adam dan juga tentang Nabi Muhammad. Jadi mereka mempunyai pendapat yang berbeza, cerita yang berbeza. Jadi saya telah kompilasikan cerita-cerita mereka dan yang saya telah sahkan, kemudian saya akan menceritakan kepada Doktor sama ada ceritanya betul ataupun tidak. Jadi kita mulakan. Nabi Adam pertamanya berada di dalam syurga. Allah perintah kepada
ciptaan pertamanya iaitu Nabi Adam. Allah telah menciptakan Nabi Adam daripada tanah. Jadi satu ciptaan yang sangat hebat. Allah perintah kepada malaikat dan juga iblis. Kedua-duanya Allah perintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Untuk apa? Untuk menunjukkan tanda hormat kepadanya. Tapi iblis pula sombong dan tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Dan bermusuhan dengan Nabi Adam. Kemudian Allah memberi amaran kepada iblis. Allah memberi peringatan kepada Nabi Adam dan juga Hawa untuk tidak mendekati pokok. Ada sebuah pokok di dalam syurga dan tidak memakan buah daripadanya. Kemudian setelah beberapa tempoh yang lama, datangnya iblis dalam berbentuk ular, cuba menggoda Hawa untuk makan buah tersebut. Diceritakan buah tu sedap dan Hawa pun tergoda dan cuba dan dia rasa sedap buahnya. Kemudian dia telah mengambil buah tersebut dan maklum kepada Nabi Adam. Bila datangnya Nabi Adam beritahu, jangan, buah itu telah dilarang oleh Allah untuk makan. Bahaya buah itu. Tapi Hawa berkata, tak apa, sekali saja. Kemudian sedap buahnya. Nabi Adam pun makan terpengaruh. Kemudian kesilapan itu Allah telah tanggalkan pakaiannya mereka dan diturunkan ke bumi. Dan diturunkan di bumi di tempat yang berbeza. Dan berjauhan. Jadi bagaimana tempoh tempat mereka diturunkan dan bagaimana proses mereka bertemu kembali. Betul ke Ustazah cerita yang disampaikan? Boleh Ustazah bagi pencerahan bagi kisah tersebut? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Okey, pertama sekali terima kasih Cikgu Dino atas soalan yang diberikan kepada saya hari ini, dan soalan ni memang sangat baik dan insya-Allah saya akan berkongsi apa yang pernah saya belajar, apa yang saya tahu, dan insya-Allah cerita tentang Nabi Adam. Ramai orang dah dengar dan semua orang suka dengar cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Antaranya adalah kisah Sayyidina Adam ataupun manusia pertama yang Allah ciptakan daripada tanah. Dan ini adalah ciptaan yang sangat hebat. Dan kemudian Sayyidina Adam ni Allah ciptakan daripada tanah dan juga Allah ciptakan untuk Sayyidina Adam ni seorang isteri daripada jenis yang sama, iaitu Sayyidatina Hawa juga diciptakan daripada rusuk Adam. Itu yang kita faham. Dan kemudian mereka berdua ni hiduplah aman damai dalam syurga. Dan sebelum tu pada penceritaan awal, kisah Sayyidina Adam ni, bila Allah ciptakan Adam daripada tanah, Allah perintahkan kepada iblis sujud dekat Adam. Allah perintahkan malaikat juga untuk sujud kepada Nabi Adam. Malaikat makhluk yang taat kepada Allah, tidak pernah buat maksiat ke Allah dan ikut semua perintah Allah. Akhirnya malaikat sujud kepada Nabi Adam. Tetapi iblis, macam Cikgu Dino cerita tadi, iblis ni dia memang ada sifat sombong, dia angkuh, dia rasa dia lagi hebat. Sebab dia diciptakan daripada api. Apalah sangat Adam tu? Adam kan daripada tanah. Jadi tanah dengan api kan lagi hebat, api kan lagi kuat. Kemudian iblis pun derhaka kepada suruhan Allah. Iblis tak nak sujud kepada Adam. Kemudian Allah perintahkan iblis, Allah sangat murka dan Allah perintahkan iblis untuk keluar daripada syurga tersebut. Okey, kemudian cikgu cerita kepada kita tentang bagaimana ada sepohon pokok pula daripada dalam banyak-banyak pohon dalam syurga tu Allah larang kepada Sayyidina Adam dan isterinya jangan dekat pokok tersebut.
Allah tak kata jangan makan. Allah sebut jangan hampiri pokok tersebut. Tetapi apa yang jadi? Baginda Adam dan isterinya makan pohon tersebut. Cuma cerita cikgu tadi, cikgu tanya kita, betul ke iblis tu masuk jadi ular, bertukar jadi ular dan masuk kemudian hasut Hawa tu, dan Hawa pula pujuk Nabi Adam. Sebenarnya kalau ikut daripada kisah tu, dia ada bercampur dengan kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat ni adalah kisah-kisah yang terdapat dalam riwayat-riwayat kitab yang dibawa oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Bercampur aduk antara yang benar dan juga yang salah. Jadi cerita yang sebenar kalau diikutkan, sebahagian tafsir mungkin menyebut, ada riwayat-riwayat tafsir juga yang terkesan dengan Israiliyat, mereka menyebut ada iblis ni berupa menjadi ular dan menyusup masuk ke dalam syurga dan dihasut Sayyidatina Hawa. Sedangkan kalau kita fikir, menurut Syekh Salah Al-Khalidi, Syekh menyebut bahawa bukankah syurga tu dia ada malaikat yang menjaga? Macam mana syaitan ataupun iblis tu nak masuk balik syurga, ataupun orang yang dah keluar daripada syurga, dia takkan masuk balik. Macam mana dia boleh menyusup jadi ular? Jadi Syekh berpandangan ataupun mengikut tafsiran Syekh Salah Al-Khalidi, beliau menyatakan dalam bukunya iaitu Mawaqiful Anbiya fil Quran yang saya pegang ni, Syekh menyatakan bahawa iblis dia tidak terus keluar daripada syurga, dia tidak terus dikeluarkan daripada syurga. Tetapi ketika tu iblis ada tempoh untuk dikeluarkan. Dalam tempoh tersebutlah iblis tu membisikkan perasaan was-was. Hasutan iblis tu sebenarnya membisikkan kepada Sayyidatina Hawa dan Adam, makanlah buah itu. Makanlah buah itu. Kerana apa? Kerana daripada awal ketika Allah murka kepada iblis dan Allah marah sangat kepada iblis dan Allah beri balasan untuk diturunkan, suruh iblis keluar daripada syurga turun ke dunia tu, sebenarnya iblis telah berjanji dengan Allah. Dia akan merosakkan Adam dan seluruh keturunan manusia selepas tu. Sebab itulah akhirnya bagaimana Adam dan Hawa makan. Dan kemudian jangan lupa, manusia ni fitrahnya lupa, selalu lupa. Dia lupa pesanan tu. Dan sebelum tu kalau kita boleh faham, kan Allah pernah berfirman kepada malaikat. Allah firman apa? Allah firman kepada malaikat, Allah akan jadikan khalifah di atas muka bumi. Itulah antara kita kata kejadian yang menyebabkan Nabi Adam itu dihantar ataupun diturunkan ke bumi daripada syurga. Itulah sebahagian yang saya boleh kongsikan kepada cikgu, insya-Allah. Okey, ada satu lagi soalan. Lupa. Ada satu lagi berkaitan bila dah turun. Itulah betul. Betul lah, itulah manusia, dia akan lupa. Saya pun nak tunjuklah kat cikgu, saya pun manusia, saya terlupa soalan cikgu. Bila diturunkan Sayyidina Adam dan isterinya Hawa ke atas muka bumi, mereka terpisah. Berapa lama tu terpisah? Kalau diikutkan, kita tak tahu pun berapa ribu tahun dan berapa lama sebenarnya, 10 tahun ke, 20 tahun ke, berapa lama dan turun tu dekat mana. Sebab ada banyak riwayat yang menyatakan Sayyidina Adam turun di kita kata turun di India, ada yang kata turun di Mekah dan sebagainya. Dan kita boleh faham daripada tafsir-tafsiran yang jelas, kedua-duanya diturunkan di muka bumi. Di mana keadaan tempat ataupun di mana negeri yang tepat, wallahu ta'ala a'lam. Saya ada satu soalan. Okey. Satu soalan daripada kepada Ustazah. Bila Nabi Adam juga Hawa diturunkan, berjumpa kembali di mana Ustazah?
bagaimana mereka boleh bertemu kembali? Tak ada masalah ke untuk mereka berjumpa, dan apa yang dimaklumkan Allah minta maaf, minta pertolongan daripada Allah. Tapi Allah kata tidak boleh, kerana apa yang awak di atas ucapan yang telah awak cakapkan tadi. Nabi Adam berfikir, saya maklumkan Nabi Adam mohon taubat kepada Allah di atas segala kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, dan Allah telah mendengar taubat Nabi Adam. Kemudian barulah Allah membuka penghadang kepada Nabi Adam dan Hawa untuk bertemu kembali di Mekah, di Padang Arafah. Jadi betul ke saya cerita tu? Jadi betul ke ada penghadang di antara Nabi Adam juga dan Hawa ketika ingin bertemu? Masya Allah, soalan yang sangat hebat ni. Dia macam soalan peperiksaan. Okey, kalau ikut Bukan saya. okey. Tapi komiti pekat yang ingin bertanya. Okey, boleh tak kalau saya bagi tahu cikgu, untuk soalan-soalan yang macam ni, untuk kisah-kisah Al-Quran ni, nanti kita adakan satu siri khas. Kalau cikgu nak lah, dan kita boleh bercerita lebih panjang, lebih detail. Sebab apa? Sebab hari ni tempohnya cuma 1 jam. Cikgu ada lagi banyak soalan dan kita akan cerita lagi tentang sabab nuzul. Cuma yang saya boleh katakan, para nabi dan rasul mereka tak lakukan dosa. Sebab semua nabi dan semua rasul adalah maksum. Maksum ni apa? Tidak ada dosa. Sama ada mereka tidak melakukan dosa sebelum dan selepas kenabian mereka. Jadi saya rasa boleh tak kalau saya minta izin cikgu, kita buat kisah khas. Saya boleh baca kitab ni dekat cikgu insya-Allah dan kawan-kawan cikgu bila ada masa nanti. Saya rasa lebih detail kita boleh cerita daripada awal penciptaan Adam alaihissalam. Dia ada peringkat-peringkat. Kenapa ada ketika Quran sebut Adam daripada tanah? Nanti ada ayat Quran sebut Adam daripada tanah liat. Lain kan tanah dan tanah liat. Kemudian ada pula yang ayat bercerita tentang bagaimana dia ada bunyi macam tembikar dan sebagainya. Jadi saya rasa benda ni kita kena buat satu kuliah khas. InsyaAllah untuk cikgu, dan cikgu boleh kongsi dengan kawan-kawan cikgu. Jadi kita boleh bezakan apa kisah Israiliyat dan apa sebenarnya tafsiran-tafsiran yang lebih tepat. Jadi apa yang jurubahasa sampaikan kepada orang pekak semua, kalian boleh faham apa maksud yang disampaikan dan cerita yang disampaikan? Kalau tak faham, boleh bagi tahu dalam komen untuk kita sama-sama ulang semula. Ataupun bolehkah saya sambung dengan soalan seterusnya? Bolehkah kita sambung penerangan? Okey, saya ulang semula. Kita konklusikan cerita tentang Nabi Adam tadi. Apa yang Ustazah apa yang cerita yang saya telah sampaikan kepada Ustazah, dan Ustazah telah membetulkan. Ada sebahagian yang Ustazah betulkan. Cerita saya bukanlah cerita yang betul, tapi cerita daripada Ustazah adalah cerita yang lebih tepat dan kita sampaikan kepada semua untuk sama-sama. Jadi sekarang saya ulang semula. Nabi Adam, daripada mula saya ulang. Daripada Nabi Adam, Allah perintah kepada Nabi Adam, Allah ciptakan Nabi Adam daripada tanah liat. Kemudian setelah diciptakan Nabi Adam, Nabi Adam keseorangan, dan daripada situ daripada tulang rusuk Nabi Adam diciptakan Hawa sebagai peneman, sebagai isteri kepada Adam di syurga. Namun Allah beri amaran kepada Nabi Adam, jangan menghampiri pokok-pokok yang lain boleh, tapi hanya satu pokok ini saja jangan didekati. Namun pada awalnya mereka berdua taat, tapi Hawa hatinya lemah dan tergoda dengan hasutan syaitan, kemudian tetap mengambil. Iblis tadi sebenarnya ular tu salah, sebab dalam tafsiran tak ada tafsiran berkaitan ular tadi. Jadi iblis yang betul, cerita yang betul adalah iblis yang sangat jahat, kerana dendam kepada Nabi Adam, kemudian menggodanya kepada Hawa.
dan Hawa pun terpengaruh kerana hatinya lemah dan telah memakan buah. Waktu nak makan, memanggil Nabi Adam bersama-sama untuk makan. Nabi Adam kata, lupakah kamu pada perintah Allah untuk tidak mendekati pokok yang satu ini saja. Tapi Hawa membalai juga Nabi Adam untuk tidak kerana waktu itu Hawa lemah imannya dan tergoda untuk memakan buah. Dan ketika itu dikongsi berdua Hawa dan Adam untuk makan. Setelah kerana kesilapan mereka, Allah turunkan mereka berdua ke bumi. Awak semua faham ke? Jelas ke cerita yang disampaikan? Itu cerita cikgu kan? Okey, kita sambung yang kedua, berkaitan cerita yang kedua tentang Nabi Muhammad. Mungkin awak semua ingin nak tahu tentang apa yang telah saya tanyakan kepada kawan-kawan pekat saya yang lain. Sekejap sebelum tu yang saya cerita tadi, kawan-kawan OP cikgu boleh faham ke? Yang saya kata ada penceritaan iblis tu dia bukan jadi ular, bukan menyusup masuk ke dalam syurga. Syurga kan ada penjaga dia, malaikat ni taat pada Allah. Dia bukan macam manusia terlupa ke tidur, tak ada. Malaikat dia tak ada nafsu macam tu. Maknanya syaitan tu masih ada dalam syurga, belum keluar, dan dia yang menghasut. Hasutan syaitan tu dia membisikkan was-was tersebut. Okey, saya edit semula cerita yang disampaikan tadi daripada Hawa dan juga Iblis. Pada awal-awalnya Allah telah perintah kepada Iblis telah tinggal di syurga, tapi waktu itu Iblis tidak puas hati kepada Nabi Adam dan Hawa kerana permusuhannya kepada Nabi Adam, kerana tidak menghormati kepada Nabi Adam dan tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Kerana sifat dengki dan takaburnya itu, Iblis membisikkan ke dalam hati Hawa, menghasut Hawa untuk memakan daripada pokok buah daripada pokok tersebut. Dan bila bersama-sama Nabi Adam memesan kepada Hawa kerana telah dimaklumkan, telah diarahkan pada Allah untuk tidak makan. Tapi Hawa bersama-sama Nabi Adam tetap cuba untuk makan. Dan kerana kesilapan mereka berdua lupa perintah Allah, amaran Allah tadi, mereka diturunkan ke bumi. Okey, dia saya tambah sedikit. Sebenarnya Iblis membisikkan was-was dan Iblis menghasut Adam dan Hawa di dalam syurga. Okey, dia kata apa? Dia kata kalau pohon ni Allah larang kamu berdua makan, kerana siapa yang makan pohon ni akan kekal lama dalam syurga, selama-lamanya. Itulah hasutan Iblis kepada Adam dan Hawa. Sebab tu dia jadi macam tabiat manusia semula jadi siapa tak nak duduk dalam syurga. Akhirnya mereka pun termakan hasutan Iblis tu dan mereka pun makanlah buah tersebut. Kerana Iblis hasut apa? Siapa kalau kamu berdua Adam dan Hawa ni kalau makan buah daripada pohon yang Tuhan larang tu, maka akan boleh kekal dalam syurga selama-lamanya dan takkan dikeluarkan daripada syurga tersebut. Ini apa yang saya baca daripada kitab lah. Jadi sebab tu ada yang kata pohon tu nama khuldi. Sebenarnya tak ada siapalah tahu pohon tu jenis apa. Cuma mungkin khuldi tu, perkataan khulud tu disandarkan kepada kalau makan pohon ni kekallah selama-lamanya dalam syurga tersebut. Jadi Iblis ketika tu dibisikkan hasutan.
Allah tak nak kamu berdua kekal dalam syurga. Sebab tu Allah larang kamu berdua, suami isteri ni, daripada makan pohon tersebut. Dan tabiat manusia pula, dia mestilah nak kepada benda yang dilarang tu, ataupun mungkin naklah kepada kekal di dalam syurga tersebut. Maknanya iblis berjaya menghasut ketika itu. Oh, okey, saya faham. Jadi Hawa, bila iblis goda Hawa untuk boleh makan daripada buah tersebut, boleh tinggal lama di dalam syurga, dan kedua-duanya dihasut, dan kedua-duanya terpengaruh kerana ingin tinggal di dalam syurga yang lama. Tapi sebenarnya Allah telah melarang untuk makan. Jadi kerana kesilapan mereka telah makan, mereka diturunkan ke bumi. Barulah saya tahu. Okey. Tapi pokok itu, daripada buah tersebut makan, awak fikir buah apple ke? Bukan. Dia ada nama buah yang khas, ataupun kita salah satu nama yang diberikan adalah Pohon khuldi. khuldi, tapi sebenarnya bukan nama sebenar. Kerana dia adalah satu pokok yang istimewa, sangat-sangat bahaya, dan iblis harap kedua-duanya boleh makan dan dikeluarkan daripada syurga. Iblis mengharapkan kedua-duanya dikeluarkan. Jadi bila mereka makan dan berjayalah hasutannya. Tapi itu hanyalah alasan bila dibisikkan ke dalam Hawa dan Adam untuk memakan pokok tersebut, untuk melanggar perintah Allah. Okay, boleh minta ke pihak kawan-kawan OP tengok suratul A'raf ayat 20 sampai ayat 22. Iblis tipu, dia kata dialah penasihat yang baik masa dia hasut Saidina Adam dan Hawa untuk makan buah daripada pohon tersebut. Iblis tu pandai sangatlah, diri sendiri rasa macam menunjuk-nunjuk lebih baik daripada Adam dan Hawa. Dia merasakan dirinya lebih baik daripada, dan boleh boleh mengawal Adam dan Hawa, menyebabkan mereka berdua tidak mengingati perintah Allah. Okey, selesai. Terima kasih Ustazah untuk cerita yang pertama. Kita masuk kepada cerita yang kedua, tentang cerita Nabi Muhammad. Awak semua nak tahu betul cerita tentang Nabi Muhammad? Okey. Kita mulakan waktu dulu bapa Nabi Muhammad, Abdullah, ibu Nabi Muhammad nama Aminah, kedua-duanya berkahwin. Kemudian waktu Siti Aminah mengandung, Abdullah sakit kemudian mati. Meninggal dunia. Manakala bila Aminah melahirkan anak, Abdullah tak dapatlah melihat Nabi Muhammad dilahirkan. Kemudian Aminah menjaga Nabi Muhammad membesar sehingga 2 tahun. Malangnya waktu umur 2 tahun Aminah meninggal dunia. Okey, kemudian datuknya pula berasa kasihan dan mengambil Nabi Muhammad, menjaga Nabi Muhammad. Waktu tu sekitar umur 2 tahun. Waktu tu Nabi Muhammad anak yatim, tapi datuknya mengatakan tak apa, dia terus menjaga. Kemudian setelah lama, waktu tu Nabi Muhammad bantu bekerja menjaga biri-biri. Namun datuknya pula sama meninggal dunia. Jadi waktu tu Nabi Muhammad baru umur kecil lagi, dan bapa saudaranya berasa kasihan dan mengambil Nabi Muhammad sekitar waktu tu umur 6 tahun. Bapa saudaranya pula selalu membawa Nabi Muhammad bersama-sama pergi berniaga, berurus niaga. Waktu Nabi Muhammad melihat perniagaan bapa saudaranya dan suka bila nampak urus niaga yang dilakukan, dan cuba sendiri untuk berniaga. Dan ramai orang
melihat, orang Arab melihat Nabi Muhammad sifatnya apa? Sifatnya sangat jujur dan juga amanah. Orangnya sangat bagus. Jadi mereka menggelarkan Nabi Muhammad Al-Amin. Jadi semua orang telah kenal Nabi Muhammad dengan gelaran tersebut. Kemudian bapa saudaranya maklumkan kepada seorang wanita bernama Siti Khadijah. Ketika itu Siti Khadijah janda, seorang janda, seorang peniaga yang sangat kaya. Bapa saudaranya menceritakan kepada Siti Khadijah tentang kehebatan anak saudaranya Nabi Muhammad bila berniaga, segala hasilnya dapat dijual dengan baik. Kemudian Siti Khadijah berikan perniagaannya untuk diuruskan oleh Nabi Muhammad. Bila berkali-kali Nabi Muhammad menguruskan perniagaan Siti Khadijah, sangat-sangat membuahkan untung, dan bapa saudaranya merasakan bagus juga kamu Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi Muhammad. Dan Siti Khadijah waktu tu sekitar umur 40 tahun, manakala Nabi Muhammad pula berumur 25 tahun. Kemudian mereka bersetuju dan berkahwin. Kemudiannya daripada perkahwinan tersebut mereka melahirkan 7 orang anak. Selesai bila dah besar, kemudiannya waktu tu sekitar Nabi Muhammad berumur 40 tahun, bersendirian menaiki gunung, ingin beruzlah bersendirian di Gua Hira. Waktu tu Nabi Muhammad bersendirian duduk, kemudian tertidur, terlelap. Allah perintah kepada malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Bila malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad, malaikat Jibril mengejut Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad terkejut. Tapi malaikat Jibril kata, jangan risau. Nabi Muhammad tanya, siapa kamu? Malaikat Jibril kata, jangan risau, dan memeluk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak tahu membaca, aku tidak tahu menulis. Malaikat Jibril maklumkan, janganlah kamu risau. Wahyu yang disampaikan oleh Allah, kamu dengar dan hafal. Kemudian Nabi Muhammad mendengar wahyu tersebut dan menghafal. Apakah wahyunya? Wahyunya, bacalah kamu dengan nama Tuhanmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Jadi saya nak tanya Ustazah, betulkah cerita yang saya sampaikan ni? Boleh Ustazah beri pencerahan kepada cerita tersebut untuk kami semua orang pekak tahu tentang kisah tersebut. Terima kasih Ustazah. Okey, insya-Allah, masya-Allah cikgu hebat, cikgu bercerita, masya-Allah cikgu boleh ingat banyak fakta-fakta daripada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, antara cikgu sebut tadi dan saya mungkin saya ulang semula, dan kalau ada fakta yang tersalah saya akan betulkan insya-Allah. Okey, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai anak yatim. Maknanya ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah baginda telah wafat. Kemudian baginda dijaga oleh ibunya sehingga sebenarnya bukan 2 tahun, sehingga umur 6 tahun. Cuma ketika kecil baginda pernah dihantar tinggal di luar kota Mekah bersama Halimatus Sa'diyah yang menjadi ibu susuan Rasulullah, kalau cikgu pernah dengar. Okay, jadi ketika dibawa umur 6 tahun, ibu Rasulullah Aminah, Sayyidatina Aminah ni membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi untuk menziarahi kubur ayahnya Abdullah di Yasrib ataupun di Madinah lah sekarang. Dan dalam perjalanan pulang ketika Nabi berumur 6 tahun, ibunya pula jatuh sakit dan meninggal dunia. Akhirnya datuknya ambil dan jaga. Jadi masa umur 6 tahun tu ibunya meninggal dunia, kemudian Abdul Muttalib, datuk Nabi, ambil dan jaga Rasulullah. Okey, bagi tahu cikgu dulu yang tu. Nanti saya sambung. Datuknya dulu bukan bapa saudara? Datuk dulu jaga. Datuk dulu jaga.
waktu umur 6 tahun, bukan 2 tahun. Bukan. Bukan. Ibunya meninggal ketika Ah. Nabi 6 tahun. Jadi tapi Ustazah, mungkin apa yang orang pekat beritahu kepada saya itu salah. Sama juga apa yang saya faham. Okey. Okey. Kemudian daripada umur 6, Jadi Ustazah, yang betul-betulnya adalah datuknya mengambil Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad yatim ketika waktu umur Nabi Muhammad 6 tahun. okey. Kemudian masa umur Nabi 6 sampai 8 tahun, datuknya yang jaga. 6 sampai 8 tahun. Jadi Abdul Muttalib yang jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kemudian ketika Rasulullah berusia 8 tahun, 2 bulan 10 hari, datuknya pula meninggal dunia. Barulah bapa saudara Rasulullah jaga Nabi sampailah baginda besar dan boleh uruskan diri, iaitu yakni Abu Talib. Abu Talib yang jaga Rasulullah. Bahkan Abu Talib jaga selalu dengan Rasulullah, backup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga usia baginda orang kata lebih daripada 40 tahun. Sentiasa dengan Rasulullah, sayang sangat dekat Rasulullah ni. Sayang lebih daripada sayang anak-anak sendiri. Sebab apa? Sebab sifat Rasulullah tu. Itulah cerita sebenarnya. Kemudian ketika Rasulullah berusia 12 tahun, barulah baginda dibawa ke Syam untuk berniaga. Ikut Abu Talib tadi pergi berniaga. Jadi Abu Talib yang jaga Rasulullah daripada umur 8 tahun sehinggalah baginda berkahwin ketika berusia 25 tahun. Walaupun Nabi dah berkahwin, tetapi selepas turunnya Islam tu, dapat Islam tu, baginda dakwah semua, Abu Talib ni sentiasa dengan Rasulullah. Dia backup Nabi walaupun dia tidak Islam. Okay. Kemudian kalau cikgu nak tengok tu, kita katakan pertemuan dengan Khadijah. Jadi bila dah usia besar sikit, kita boleh katakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bertemu dengan Sayyidatina Khadijah dalam sebuah saya boleh katakan ataupun saya boleh ceritakan sedikit daripada kitab rujukan saya ni. Okay, Khadijah dia mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nampak bahawa Nabi Muhammad ni tidak sama dengan lelaki lain di kota Mekah. Kerana baginda ni ada sifat yang sangat jujur, baik dan sebagainya. Jadi Khadijah ni rasa tertawan hatilah tengok. Masya Allah, rasa berkenan, rasa suka tengok hebat peribadi seorang insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian boleh kita katakan Nabi walaupun membantu Khadijah berniaga, dia tak tipu, baginda tidak menipu. Baginda bukanlah seorang yang tamak, ambil harta Khadijah ke, tipu ke walaupun Khadijah tak nampak dan sebagainya. Jadi sifat itu, sifat mulia seorang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sebelum baginda jadi rasul, membuatkan Khadijah rasa senang hati. Maknanya tak takutlah nak tinggalkan urusan perniagaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi boleh dikatakan Khadijah ni sebelum ni pernah berkahwin. Dan kemudian beliau berkahwin pula dengan Rasulullah, betul macam cikgu kata, ketika Rasul berusia 25 tahun tapi tak jadi Nabi lagi, berumur 25 tahun, dan Khadijah ketika itu berusia 40 tahun. Okey, kemudian Khadijah ni menyatakan hasrat, bagi tahu hasrat hati, bagi tahu apa yang ada dalam hatinya, hasrat hatinya kepada sahabat dia, iaitu Nafisah. Dia cerita dekat Nafisah, dan Nafisah ni pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berterus terang
aku ni datang membawa hasrat Khadijah. Khadijah datang untuk meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah yang datang meminang. Jadi sebenarnya kalaulah seseorang perempuan dijumpa lelaki yang baik, jangan malu. Jangan rasa, tak bolehlah malu. Malu tak malu ke pergi tanya lelaki tu? Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Tengok Sayyidatina Khadijah, bila dia jumpa orang yang baik, orang yang soleh, dia menyatakan hasrat kepada Rasulullah. Tapi Khadijah tak pergi jumpa direct. Dia minta sahabat baiknya bernama Nafisah bertemu. Okey, maka Nabi selepas dengar daripada Nafisah tu, kata Khadijah datang untuk kirim pinangan, maka baginda pun menyatakan persetujuan menerima pinangan tersebut. Masya Allah, itulah ceritanya bagaimana Rasulullah dan Sayyidatina Khadijah berkahwin. Dan setelah tu Nabi pun bagi tahulah bapa saudaranya Abu Talib tadi. Kan Abu Talib jaga Rasulullah dari umur 8 tahun. Jadi Rasulullah bagi tahu kepada Abu Talib bahawa ada yang datang meminang Rasulullah ketika itu. Dan Abu Talib, Sayyidina Hamzah, bapa-bapa saudara Rasulullah yang masih ada ketika itu, pergilah bertemu dengan bapa saudara Khadijah. Pergi pula jumpa keluarga pihak perempuan. Lepas tu panjanglah ceritanya cikgu. Akhirnya mereka pun dikahwinkan. Masya Allah. Macam kita lah. Bapa saudara, keluarga-keluarga bertemu dan dikahwinkan. Itulah ceritanya. Okay, manakala cikgu cerita tadi, Rasulullah dengan Khadijah ada 7 orang anak. Okay, cuma saya pernah faham, kalau saya salah pun boleh betulkan, tak ada masalah. Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah memang dikurniakan anak, tetapi salah seorangnya iaitu Ibrahim yang meninggal ketika kecil adalah anak Rasulullah dengan isteri yang bernama Maryah. Kalau saya salah, cikgu boleh betulkan. Maknanya bukan semualah anak dengan Khadijah radhiyallahu anha. Okay, kemudian ketika umur Rasulullah 40 tahun. Okay, masa tu Rasulullah ni selalulah beruzlah ataupun Nabi selalu mengasingkan diri pergi ke Gua Hira. Baginda boleh dikatakan Nabi ni beruzlah sebenarnya 3 tahun sebelum Al-Quran itu diturunkan. Nabi selalu pergi menyendiri, pergi beribadah. Dan kalau cikgu nak tahu, mungkin sebelum ni ada yang tanya, waktu ni Nabi ni beragama apa? Nabi ketika tu mengikut ajaran yang benar ataupun boleh dikatakan mengikut ajaran daripada Sayyidina Ibrahim. Ada yang kata ikut agama Nabi Nuh, iaitu ajaran yang benar, yang lurus. Dan mereka percaya ada satu Tuhan sahaja. Tak ada syirik macam orang kafir dekat Mekah ketika tu. Kemudian barulah pada satu malam, pada suatu hari, berlaku satu peristiwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi duduk dekat puncak Gua Hira tu beribadah pada malam tersebut, datanglah Sayyidina Jibril alaihi salam turunkan wahyu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda ataupun kita kata masa tu Nabi tengah beribadah, bertafakur, tengok alam dan sebagainya. Kemudian Jibril datang jumpa Rasulullah dan minta Rasulullah baca Iqra. Jadi Nabi jawab apa? Nabi kata, aku tak pandai membaca. Ma'ana biqari, aku tak boleh baca, aku tak tahu nak baca apa. Jadi Jibril peluk Rasulullah sekali lagi dan minta Rasulullah untuk baca. Dan kemudian turunlah ayat kita kata yang pertama sehingga kelima daripada suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hingga ayat kelima. Maknanya itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dan ketika tu kalau kita boleh katakan umur Rasulullah adalah 40 tahun 6 bulan mengikut kalender qamari lah, kalender bulan tu.
Jadi ini antara riwayat yang dibawakan oleh apa kita katakan dalam Rahiq Maktum. Okey. Cikgu boleh faham sampai situ dulu. Cuma saya ada satu soalan Ustazah. Di Gua Hira tadi tu, Mhm. Nabi Muhammad duduk di dalam ataupun di atas? Di puncak, kerana Ustazah ceritakan tadi bertafakur melihat alam, waktu tu berada di atas Gua Hira ketika Malaikat Jibril datang. Saya confuse sikit. Di atas ataupun di dalam Gua Hira Ustazah? Sebab Ustazah cakap tadi di atas Gua Hira. Bukan maksud saya, baginda selalu pergi ke Gua Hira dan bertafakur. Kan saya kata dia bukan malam tu sahaja baginda pergi. Sebenarnya Nabi Uzlah 3 tahun sebelum Quran itu turun. Lama dah. Dah lama Nabi selalu pergi kita kata beribadah, duduk menyendiri, mengasingkan diri, kemudian pulang, ambil bekal daripada Khadijah, kemudian pergi semula, dan ketika Nabi duduk dalam Gua Hira tu, malaikat datang menurunkan wahyu tersebut. Dan malaikat pula peluk Rasulullah tu dengan pelukan yang sangat kuat. Kekuatan malaikat lah. Masya Allah. Okey, boleh. Okey, faham Ustazah. Itulah saya boleh ceritakan secara ringkas lah kepada cikgu. Dia kalau nak detail panjang ni, dia sirah. Memang panjang lah daripada lahir sampai nak usia 40 tahun tu. Ada macam-macam yang Rasulullah lalu. Cuma ringkasnya macam tu. Jadi cikgu ingat, ibu Rasulullah meninggal, ayah Rasulullah dahulu meninggal ketika baginda belum lahir. Kemudian bila lahir, Rasulullah pernah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian ketika umur 6 tahun, ibunya pula meninggal dunia. Ketika umur 8 tahun, datuk pula meninggal dunia, duduk dengan bapa saudara. Jadi kalau cikgu tengok, sebenarnya Rasulullah ni Allah yang jaga. Orang ni jaga sekejap dan Allah yang jaga. Jadi Abu Talib pula jaga Rasulullah ketika Rasulullah umur 12 tahun, bawa ikut pergi berniaga ke Syam. Cuma Ustazah, saya ada satu kawan saya bercerita berkaitan dengan Nabi Adam. Minta maaf salah. Nabi Muhammad tadi, hati Nabi Muhammad tu biasanya kita semua samalah, hati manusia yang sama. Tapi hati Nabi Muhammad tu hati yang lebih istimewa. Allah ambil hati Nabi Muhammad kemudian ditukarkan menjadi bersih. Betul ke Ustazah? Okey, dia ada satu peristiwa ketika Rasulullah kecil-kecil tu duduk di dalam jagaan Halimatus Sa'diyah. Okey, ada peristiwa Jibril datang belah dada Rasulullah ketika tu. Masya Allah cikgu. Dan berlaku peristiwa tu mungkin umur Nabi sekitar 4 atau 5 tahun. Berlaku peristiwa kita kata dada Nabi dibelah dan baginda sedang bermain dengan kanak-kanak lain. Hadis ni ada dalam riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad rasa ada merasai ke bila dibelah dadanya, takut ke perasaannya, bagaimana Ustazah waktu tu? Kalau nak ikut boleh saya bacakan hadis tu, tapi dia agak panjang sedikit lah. Boleh saya bacakan hadis tu. Pendek-pendek boleh. Okey, boleh dikatakan baginda sedang bermain-main masa kecil tu, sekitar umur 4 atau 5 tahun. Okey, kemudian malaikat Jibril datang, okey, belah dada Rasulullah dan rebahkan baginda dulu. Rebah macam mana nak operate tu. Kemudian setelah merebahkan Nabi, Jibril pun belah dada Nabi dan keluarkan segumpal darah daripada jantung hati Rasulullah. Dan kemudian ni adalah, Jibril kata ni adalah bahagian syaitan. Sebab itulah Nabi baik, sebab bahagian tu telah dikeluarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril cuci di dalam sebuah bekas yang diperbuat daripada emas. Benda ni mungkin kita tak boleh nak bayang lah macam mana, cuma hadis ni ada dalam riwayat Imam Muslim. Cuci hati tu yang kotor tadi tu, okey, gumpalan darah tu,
Okey, Jibril cuci dalam sebuah bekas emas dengan menggunakan air zam-zam. Cuci hati Rasulullah tu. Guna air zam-zam. Cikgu pernah minum? Sekarang jangan minum, sekarang puasa. Okey, setelah tu Jibril jahit balik dada Nabi tu. Jibril jahit balik dada Rasulullah dan kembalikan baginda ke tempat bermain tadi. Nabi pun macam biasa. Macam tu. Jibril belah dengan pisau ke apa, cikgu jangan fikir. Dia bukanlah operation manusia biasa. Okey. Okey, Nuzul okey. Quran. Okey. Kan nak masuk nuzul Quran. Okey, sekarang kita yang ketiga pula Ustazah, yang terakhir berkaitan dengan nuzul Quran. Jadi apa poin sebenarnya tentang nuzul Quran Ustazah? Bagi kami orang pekak semua nak tahu sebab kami kurang faham sebenarnya. Apa maksud nuzul Quran ni sebenarnya Ustazah? Boleh Ustazah ceritakan, bagi pencerahan? Okey, secara ringkasnya ada ulama berpandangan nuzul Al-Quran ataupun penurunan Al-Quran ni dia ada 3 peringkat. Dia ada 3 peringkat lah. Peringkat yang pertama, okey, daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauh Mahfuz. Tapi ni tak ada siapa pun tahu caranya macam mana dan bagaimana keadaan. Tak ada siapa pun tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Bahkan tempat yang namanya Lauh Mahfuz tu, jin ataupun iblis apa semua tak pernah sampai. Jin pun tak pernah sampai. Sebab tempat tu sangat dijaga oleh malaikat. Kemudian, peringkat yang kedua, daripada Lauh Mahfuz, Quran itu diturunkan di Bait Izzah. Okay, di Bait Izzah, di mana Bait Izzah tu? Di langit dunia. Turun pun sekaligus sahaja. Turun semua Al-Quran tu sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Bait Izzah. Yang ni lah yang dikatakan turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tarikh bila? Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab Lailatul Qadar berlaku bila? Itu rahsia Allah. Kita tak tahu. Okay, cikgu boleh tengok surah tu Al-Qadr pada ayat pertama tu. Ataupun cikgu tengok Ad-Dukhan ayat ketiga. Itulah yang bermakna Quran tu diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang kita selalu sebut. Dan peringkat yang ketiga pula, peringkat ketiga adalah daripada langit dunia, Quran itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang 23 tahun. 13 tahun di bumi Mekah dan 10 tahun selepas Nabi hijrah ke Madinah. Yang ni berperingkat-peringkat dan melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Yang ni lah yang saya cerita tadi, bermula dengan ayat 1 sehingga 5 suratul Alaq yang Rasulullah terima ketika baginda berusia 40 tahun 6 bulan. Bahkan sebagian ulama sebut begitu. Okey, jadi permulaannya boleh kita katakan wahyu tu turun kepada Rasulullah melalui perantaraan Jibril tadi, ayat 1 sehingga 5. Tarikh ni ada yang kata 17 Ramadan. Sebab tu kita kata cuti nuzul Quran. Tapi sebahagian ulama lain kata 24 Ramadan. Walau bagaimanapun ada yang sahih ataupun yang lebih kuat disebut riwayat turun pada malam Isnin 21 Ramadan. Turun kepada Rasulullah. Maknanya Rasulullah berada di puncak Hira tu 21 Ramadan ketika itu. Jadi tu dia ada 3 peringkat lah. Ataupun 3 kita kata, kita boleh katakan penurunan Al-Quran kepada Rasulullah. Kali pertama di Lauh Mahfuz tu turun Quran sekaligus. Kemudian dari Lauh Mahfuz kepada langit dunia, nama Bait Izzah tadi, di satu tempat nama Bait Izzah di langit dunia pun turun semua Quran tu serentak semuanya sekali. Manakala dia turun sikit-sikit tu kepada Rasulullah dari langit dunia kepada Rasulullah selama 23 tahun.
23 tahun tu pula boleh saya katakan dia ada 3 jenis. Turun kepada Nabi ni dia ada 3 kategori ataupun dia ada 3 jenis. Yang pertama, ayat Quran turun bila berlaku sesuatu peristiwa. Bila jadi sesuatu kejadian baru dia turun. Sebagai contoh, pembukaan kota Mekah ataupun kisah perang perang Uhud dalam surah Ali Imran ataupun kisah perang Badar. Maknanya berlaku apa-apa peristiwa, ayat itu turun bercerita. Dan kedua, jenis yang kedua pula, bila ada soalan daripada orang yang bertanya kepada Rasulullah. Ada yang soalan daripada ahli kitab, mungkin daripada sahabat dan sebagainya. Ada yang tanya Nabi tentang roh. Apa makna roh? Ada yang tanya Rasulullah tentang hilal ataupun anak bulan. Maka baginda tunggu wahyu turun untuk respon dan jawab kepada soalan-soalan yang ditanyakan. Macam mereka bertanya Nabi dalam suratul Kahfi, mereka tanya, siapa Zulkarnain? Jadi Nabi tunggu wahyu turun, barulah baginda menjawab dengan menggunakan firman Allah tersebut. Manakala jenis yang ketiga, kebanyakan ayat lah, dia turun tanpa ada sebab yang spesifik ataupun dia tak ada sebab yang khusus. Kalau cikgu tengok banyak ayat tapi kita tak jumpa pun apa sebab ayat ni turun. Kenapa ayat ni diturunkan? Banyaknya begitu. Cuma saya nak cerita dekat cikgu, saya nak sebut dekat cikgu dan semua yang mendengar, sahabat-sahabat OP dan semua, Quran ni dia adalah mukjizat yang paling agung, paling hebat, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia tu pada malam Lailatul Qadar. Sebab tu Lailatul Qadar jadi antara malam yang hebat. Turun pula Quran tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang paling agung dan paling hebat. Yang membawa turun Quran kepada Rasulullah adalah Sayyidina Jibril alaihissalam. Itulah malaikat yang paling hebat dan agung. Cerita dekat cikgu. Dan Quran ni dia jadi mukjizat sebab apa? Semua orang boleh baca Quran. Cikgu kata sahabat OP kan, sahabat-sahabat OP pun boleh baca Quran. Kan mengeja huruf-huruf tu, itu adalah antara cara membaca Al-Quran. Kalau subjek lain ataupun kitab lain tak mungkin boleh baca macam tu. Kalau orang buta pula, dia boleh baca Al-Quran dengan mulut dengan menggunakan braille. Dan kalau cikgu tengok atas dunia ni, ramai orang, majoriti boleh katakan ramai orang menghafaz Al-Quran. Tapi kita tak dengar ramai orang satu dunia hafal lagu yang sama. Tak ada. Tapi Quran ni boleh katakan di setiap negara tu ada sahaja orang yang hafaz Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau syair ke, lagu ke, tak adalah, tak semua orang tahu. Mungkin tahu di Malaysia tapi lagu tu dekat Amerika tak ada pun orang yang tahu. Lagu tu dekat Indonesia tak ada siapa pun dengar. Dilainkan, itulah hebat dan mukjizatnya Quran tersebut. Wow, Ustazah, cerita yang sangat panjang, cerita yang sangat hebat tentang nuzul Quran. So, Masya Allah. Okey, jadi sekarang kita nak tanya pada kawan-kawan pekan yang lain, ada nak bertanya apa-apa soalan ke? Terbalik Allah. Terbalik. Okey, kita ada satu soalan daripada Asnain. Boleh Ustazah? Kita ada satu soalan daripada Asnain. Okey. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Cikgu Dino dan juga Ustazah Mardaya. Jadi selamat berpuasa. Sekarang ni saya lihat manusia yang baik dan juga manusia yang jahat, ada ramai yang baik. Tapi dulu-dulu waktu Nabi Adam dan juga Hawa, waktu Nabi Adam dan Hawa bersama-sama dengan
bila lahirkan anak-anak, tiba-tiba berlakunya pembunuhan. Jadi ada satu orang tu melarikan diri dan satu orang tu pun melahirkan keturunan yang ramai. Iaitulah berlakunya keturunan yang baik dan keturunan yang jahat. Dan mereka itulah yang bergaduh antara sama-sama sendiri. Jadi betulkah cerita yang begitu tu Ustazah? Sebab Ustazah, manusia ni kan pada asalnya daripada Adam dan juga Hawa. Kemudian melahirkan anak-anak yang ramai dan berkembang kepada keturunan yang ramai di dunia. Tapi bila ada yang berpisah dan mula bergaduh, manusia mula bergaduh. Ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat, dan bercampur yang bergaduh antara satu sama lain. Lama kemudian, macam sekarang ni di dunia, kita ni kan samalah. Manusia ada yang manusia yang baik, manusia yang jahat. Jadi bagaimana pendapat Ustazah? Betul ke Ustazah berkaitan dengan dia punya ada manusia baik jahat tu sebab daripada tu keturunan tu. Okey. Sebenarnya semua manusia atas muka bumi ni dia adalah daripada asalnya bapa kita adalah Sayyidina Adam alaihissalam. Okey, manusia yang pertama. Kemudian ibu manusia semua daripada Sayyidatina Hawa lah. Kemudian berkembang ramai, ada anak banyak. Lepas tu yang jahat-jahat tadi cikgu ingat tak saya sebut apa? Bukankah ada yang iblis janji tadi. Masa dia kena halau keluar daripada syurga tu, Allah murka dan marah, dia janji apa? Dia akan rosakkan keturunan anak Adam. Jadi sebenarnya yang jahat-jahat ni mereka ikut perangai iblis. Mereka ikut perangai iblis yang jahat tu, yang berjaya hasut anak-anak Adam tersebut. Sebab itulah ada hari ni orang gaduh dan sebagainya. Boleh ke? Faham tak? Okey. Okey, ada lagi ke soalan-soalan yang ingin ditanyakan? Ada siapa-siapa daripada komuniti pekat yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Oh, kita ada satu ada komen. Kat mana? Minta maaf, kena nampak. Okey. Okey. Adam dan juga Hawa bila di syurga baik. Kalau Nabi Muhammad tiada, kita semua tak akan masuk ke dalam syurga. Betul ke Ustazah? Maksudnya? Macam mana? Sekali lagi. Adam dan Hawa di syurga tu sekejap je ke? Jika kita ada Nabi Muhammad, kita semua tak akan masuk syurga ke? Kalau Nabi Adam dan Hawa tiada, kita boleh masuk ke dalam syurga ke? Betul ke? Bukan. Dia tanya Adam dan Hawa di syurga tu sekejap saja. Ataupun kalau tiada Nabi Muhammad, kita semua tak akan masuk syurga ke? Yang pertama dia tanya dulu Adam dan Hawa di syurga sekejap ataupun lama? Okey. Dia macam ni. Tempoh Nabi Adam dengan Hawa dalam syurga, kita tak tahu sebenarnya berapa lama. Dia benda-benda yang ghaib ni, dia kita kata Allah tak jelaskan. Kemudian sahabat-sahabat pun tak tanya Rasulullah. Jadi kita tak tahulah detail berapa tahun, berapa hari, berapa bulan, semua kita tak tahu secara detailnya. Okay. Cuma yang saya boleh sebutkan, kalau cikgu boleh ingat balik pada surah Al-Baqarah ayat ke-30. Kalau cikgu ingat balik surah Baqarah ayat 30, Allah firman kepada malaikat, Allah nak jadikan dekat atas muka bumi ni khalifah. Maknanya macam mana pun memang kita akan dijadikan dan kita akan jadi khalifah yang menghuni muka bumi ni. Dia macam tu. Itu antara dia punya dalil lah. Okey. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kemudian Allah firman tu, Allah
nak tunjuk kehebatan dan kekuasaan Allah, yang Allah boleh ciptakan ada makhluk yang akan duduk menghuni muka bumi ni, iaitu Adam yang diturunkan tadi tu diturunkan ke muka bumi. Kemudian kan ada banyak kaum-kaum terdahulu. Kalau kita ingat, bermula dengan zaman Sayyidina Nuh, berlaku syirik, mereka tak sembah Allah, mereka sembah berhala. Kemudian Nabi Nuh dan semua nabi-nabi yang datang selepas tu, mereka berdakwah untuk semua kaum-kaum mereka balik taat dan sembah Allah yang satu. Dan kita pula umat Muhammad, umat Rasulullah, kita pun kena selalu ikut ajaran Rasulullah, iaitu kita kena taat perintah Allah dan kita kena ikut apa yang Nabi Muhammad sampaikan dalam Quran dan hadis. Baru kita dapat masuk syurga. Okey, ada satu lagi soalan Ustazah nak tanya. Nabi Muhammad dan minta maaf. Ada Nabi Adam dan juga Hawa, kedua-duanya juga dihukum dari oleh Allah ke bila dipisahkan di dunia? Dan juga ada satu lagi soalan, kenapa Allah buat pokok itu tapi dilarang pula untuk mendekatinya. Dan yang ketiga, ada juga ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, semuanya diturunkan kepada Nabi Muhammad pada waktu Ramadan. Ayat apa? Ayat apa? Okey, faham. Semua ayat tu diturunkan kepada Nabi Muhammad waktu bulan Ramadan ke? Okey, faham. Okey, yang pertama, okey. Adakah itu juga satu bentuk hukuman daripada Allah? Maksudnya bila Adam dan Hawa adalah hukuman daripada Allah. Okey. Kalau diikutkan, yang saya fahamlah daripada pembacaan saya, kalau saya salah, cikgu ke sahabat-sahabat OP boleh betulkan. Okey, kalau ikutkan perpisahan Hawa dan Nabi Adam tu adalah ujian kepada mereka. Setiap manusia ni kan dia akan didatangkan dengan ujian masing-masing. Semua nabi-nabi dan rasul, kalau cikgu baca daripada Quran, sahabat-sahabat OP baca daripada Quran, setiap nabi dan rasul tu mereka ada ujian masing-masing. Dan kita pun manusia biasa pun mesti ada ujian kita. Rasulullah SAW pun ada ujian tersendiri. Manakala yang kedua, kenapa Allah buat cipta pokok, lepas tu dalam syurga tapi Allah larang pula dekati. Itu juga adalah bentuk ujian. Sebab apa? Boleh bayang tak, dalam syurga ada banyak pokok yang kita tak terhitung banyak mana. Kita tak boleh kira lah banyak mana nikmat dalam syurga. Cuma Allah larang apa? Jangan dekati satu ni sahaja. Tapi sifat manusia dengan kita kata hasutan iblis tadi, mungkin terlupa larangan tu. Dan yang kedua, dia ada rasa macam nak dekati, nak tengok ada apa. Macam tu. Boleh bayang tak nikmat dalam syurga tu hebat mana, sebanyak mana pokok ke apa dalam syurga, kita pun tak boleh nak bayang lah. Tapi satu ni sahaja yang Allah cipta, nak tengok, dan Allah dah larang. Bukan kata Allah tak bagi tahu, Allah dah firman, Allah larang. Yang ni sahaja, satu ni sahaja jangan dekati. Okey. Kemudian yang ketiga tu, macam saya sebut tadi, Quran. Quran kan turun ada 3 peringkat. Cikgu ingat tak? Peringkat 1, peringkat 2, yang peringkat kedua tu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia tu yang turun serentak semua ayat. Okey. Pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Yang tu turun semua. Tapi daripada langit dunia tu kepada Rasulullah sepanjang 23 tahun, ikutlah yang saya kata tadi, sama ada kejadian ke, soalan ke yang ditanya kepada Rasulullah, ataupun ada juga ayat yang diturunkan. Kita kata dia tanpa sebab yang
tertentu, tapi diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tak? Terantuk kan? Oh, Okey. kita ada satu soalan daripada persatuan. Apa persatuan? Boleh, kita ada mungkin soalan yang terakhir. Okey, kita silakan, apa soalannya? Boleh? Ada soalannya? Okey. Okey. Kami dari Persatuan Pekak Kedah. Bila Ustazah tadi cerita tentang kisah Nabi Muhammad dibelah dadanya, kemudian dicuci dalam satu bekas emas. Dia dalam kubur? Bila dia dalam kubur? Bukan dia dalam kubur. Bukan kubur. Waktu Nabi Muhammad bermain-main bersama dengan kawan. Nabi Muhammad bermain bersama kawan-kawannya. Waktu umur sekitar 4 atau 5 tahun. Waktu tu kecil lagi. Kemudian waktu tu diambilnya Nabi Muhammad, direbahkan, kemudian dibelah dan dicuci di dalam satu bekas emas. Cuci hati tu. Dibersihkan, kemudian dimasukkan semula dan dijahit. Kemudian Nabi Muhammad tak ada rasa apa-apa. Kemudian dah hidup kembali seperti biasa. Sampai umur 20. Tapi menjadi orang yang lebih jujur, lebih baik. Betul Ustazah? Jadi baik sebab yang bahagian jahat tu malaikat dah cuci dengan air zam-zam. Sebab ingatkan tadi daripada pada awal-awalnya daripada kisah Nabi Adam kan, hati manusia tu kotor kerana hasutan dari syaitan sampai kepada Nabi Muhammad. Dia tak ada. Okey. Contohnya macam bila Nabi Adam dan juga Hawa tersilap makan buah larangan yang Allah, mereka diturunkan ke bumi, kemudian berpisah dan bertemu kembali dan melahirkan anak-anak keturunan. Sampailah sama juga bila kita semua, dalam hati semua manusia, semua ada hati yang kotor. Tapi waktu ketika Nabi Muhammad umur 4 tahun, 5 tahun, dibaringkan, direbahkan, Nabi Muhammad dikeluarkan hatinya, dicuci. Jadi maksudnya ketika itulah dibersihkan hatinya menjadi orang yang jujur, dibesarkan, tidak pernah cakap buruk, tidak pernah memfitnah. Jadi ketika itulah Nabi Muhammad menjadi seorang yang istimewa. Dan diberikan kekuatan hatinya, sabar walaupun diberikan ujian yang banyak, tapi membesar sampai umur 40 tahun menjadi orang yang sangat hebat. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum menjadi Nabi Muhammad, kita panggil Muhammad. Bila umur 40 barulah dilantik menjadi Nabi Muhammad, menjadi Rasul untuk menyampaikan dakwah. Faham? Betul ke Ustazah? Betul ke Ustazah? Bolehlah kata cikgu cerita tu, tapi dia tak ada kena dengan nabi-nabi lain zaman-zaman sebelum ni. Ini berlaku pada Rasulullah sahaja. Ni cerita ataupun hadis ni ada dalam riwayat Imam Muslim lah. Bahkan lepas Rasulullah kita kata peristiwa kena belah dada tadi, Nabi pun bangun. Lepas tu kita katakan anak-anak Halimatus Sa'diyah yang jadi adik-beradik susuan tu lari balik bagi tahu ibu susuan Nabi tu, Muhammad kena bunuh. Sebab ingatkan kena bunuh lah, nampak orang belah dada tu. Sedangkan Nabi balik bangun elok je. Cuma sahabat Nabi Saidina Anas pernah nampak bekas jahitan tu, ataupun kesan jahitan tu di dada Rasulullah. Macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Tidak diceritakan macam mana. Gambar pun kita tak ada lah. Zaman tu tak ada orang ambil gambar dan sebagainya.
Okey, Ustazah. Ada satu soalan Okey, Aminuddin. daripada Encik Amin. Okey, satu lagi. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum semua. Kesalam. Assalamualaikum Cik Udin. Ya, terima kasih. Sebab tajuk pada hari ini ceramah tentang Nabi Adam dan juga Hawa. Di tempat umrah dekat tempat umrah di Madinah, Mekah. di pokok apa? Encik Amin tanya di Madinah. Di Madinah, dekat mana tempatnya pokok larangan tersebut? Bukan. Tanya. Larangan tu cerita di syurga tadi. Bukan di Madinah. Bukan. Okay. Okay, terima kasih. Macam Untuk mungkin bagi komuniti pekak semua, kita rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Betul? Awak semua rindu pada Nabi Muhammad, betul? Ataupun awak tak ada rasa apa-apa? Betul? Semua rasa rindu kepada Nabi Muhammad, betul? Sebab kita cintakan pada Nabi dan teringin nak jumpa Nabi Muhammad dan selalu teringin nak pergi ke Madinah, berdoa di makam Nabi Muhammad. Mohon pada Allah di atas kesalahan dan kesilapan kita yang dulu, apa yang kita telah buat kesilapan. Jadi bila kita Nabi Muhammad pesan kepada kita untuk buat solat 5 waktu, sedekah, hati jangan baran, selalu tenang, sabar, senyum selalu. Apa masalah kita bantu nasihat, jangan terlalu bermusuhan. Jadi Allah tak mahu kita berubah menjadi syaitan, hilangkan rasa sifat syaitan tu selalu. Jadi apa yang kita boleh buat? Minta maaf. Jadi saya nak Ustazah kan, kalau kita rasa rindu pada Nabi Muhammad, apa yang kita boleh buat Ustazah? Okay, kalau rindu kepada Nabi Muhammad, kita selawat banyak-banyak dekat Rasulullah. Selawat banyak-banyak. Kemudian kita amalkan apa yang Rasulullah ajar. Okay, selalu baca Quran sebab Quran tu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang tak mampu pergi ke Madinah, pergi ke Mekah. Selawat banyak-banyak. Semoga Allah jumpakan kita di syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah bagi kita izin dapat minum daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti, dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Doa banyak-banyak, baca Quran, amalkan sunnah Nabi, tinggalkan apa yang Nabi tak suka dan selalulah duduk dengan kawan-kawan yang baik, ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah, kepada Dr. Mardiah sebab kerana masa kita yang sangat pendek, minta maaf sangat-sangat apa komen-komen yang diberikan. Kita akan fikirkan waktu masa yang lain untuk kita ceritakan fokus kepada cerita Nabi Adam dan juga Nabi-Nabi yang lain. Mungkin kita boleh cerita lebih detail lah seterusnya. Mungkin ada yang sedikit-sedikit cerita dan kita masih yang tak cukup. Jadi tak apa. Harap bersabar dan terima kasih kepada semua yang menonton. Jadi kita kembalikan kepada Sophie, pengerusi majlis.
Terima kasih Dino dan juga. Okay. Terima kasih semua sebab tengok dari mula sampai akhir. Okay. Terima kasih. Jadi sekarang kita tutup majlis kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kami baca Quran. Rahmati kami Ramadan. Dalam syurga ini jauhkan kami dari azab neraka. Alhamdulillah. Okay, sekarang jom kita sama-sama ambil gambar. Boleh buka kamera. Boleh buka kamera. Wah. Sini lah Ana, sini. Dua, tiga. Dua. Habis. Alhamdulillah. Habis. Terima kasih semua. Jadi terima kasih InsyaAllah. semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.